Soalan, hai Melissa and David, nak tanya sikit. Mak saya ada rumah dan dia pesara kerajaan. Jadi dia dah pencen. Tambah pula dia ada pencen arwah ayah saya juga. Nak tahu kalau orang bersara boleh buat remortgage atau refinance juga ke? Pasti anda ingat kalau mak ayah pesara kerajaan, bank akan dapat lulus loan kan? Sebab pendapatan bulanan dah tetap. Sebenarnya realiti tak seindah mimpi. Duit masuk ada tapi bank tak pandang. Di mata bank, duit pension yang dapat hanyalah untuk cover persaraan kos sara diri. Walaupun kes ini ada dua pension, ada pension sendiri, tambah pula dapat pension arwah suami juga. Kalau nak buat remortgage atau refinance rumah, untuk kebanyakan bank, permohonan begini senang sangkut. Save dan like dulu video ni sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Pertama, anda kena tahu fakta pahit ini. Kebanyakan bank sebenarnya kurang minat nak terima income pension untuk buat refinance. Bukan tak ada langsung bank yang boleh terima, tapi kalau ada pun cuma mungkin satu atau dua bank sahaja yang sanggup proses. Pilihan jadi sangat terhad. Kedua, isu umur. Bila dah bersara, umur dah lanjut, tempoh pinjaman jadi sangat pendek. Bila tempoh pendek, bayaran bulanan jadi mahal. Silap hari bulan, komitmen bulanan tu boleh makan separuh daripada duit pension mak ayah anda. Saya Melissa, kepakaran saya ialah bantu susunkan profil dan padankan anda dengan loan rumah yang sesuai. Jadi apa jalan penyelesaian untuk situasi ini? Jawapannya buat joint loan atau pinjaman bersama dengan anak-anak. Bila anda sebagai anak masuk nama sekali, satu, profil kewangan jadi lebih kukuh dan cantik di mata bank. Dua, bank boleh ikut umur anak yang lebih muda. Ini bermaksud tempoh pinjaman boleh dipanjangkan. Tiga, bila tempoh pinjaman panjang, bulanan jadi rendah dan interest rate pun selalunya dapat lebih baik berbanding mak ayah buat seorang. Sebagai anak, kalau anda mampu, bantulah mereka supaya urusan refinance tu senang lulus dan mereka boleh guna duit tu untuk kegunaan masa tua. Follow Melissa for more tips.